Kenapa perang ini tidak disertai oleh orang Arab? Dan kenapa orang Arab mengambil langkah tidak berperang? Bagi mereka yang sangat-sangat nak perang, pertama, pergi dapatkan fakta mengenai Israel memiliki 200 peluru berpandu dengan kepala berpeledak nuklear. Ini bukan rahsia, tuan-tuan. Ini telah jadi general knowledge sejak tahun 2004. Dia dah jadi general knowledge 2004. Di mana Israel memulakan dengan 20 peledak dan kemudian mereka mencapai 200 peledak nuklear. Dan peledak nuklear yang dimiliki oleh Israel adalah berkuasa tinggi yang boleh dilancarkan hingga ke hujung tanah Yaman dan ke hujung tanah Oman, apatah lagi terhadap Baghdad, apalagi terhadap Arab Saudi dan apalagi lah Mesir. Kerana kita hanya melihat logiknya, Israel ni hanya negara 10 juta orang dikepung oleh 680 juta bangsa Arab yang datang daripada 5 negara di utara dan berpuluh negara yang ada di Jazirah Arab di utara Afrika dan juga berpuluh yang lain ada di tanah Jazirah Arab. Kita ambil calculation logik. Banyak juga ustaz-ustaz cakap kita ada 2 bilion umat Islam di seluruh dunia, kenapa kita tak boleh menentang 21 juta umat Yahudi di seluruh dunia? Kerana kita sedang bercakap adalah senjata permusnah besar yang dimiliki oleh Israel walaupun mereka bukan anggota IAEA, iaitu sebuah pertubuhan yang mengesahkan negara-negara yang layak memiliki senjata nuklear. Berarti Israel memilikinya secara haram. Tapi dunia tak dapat menentang pemilikan senjatanya kerana dia dilindungi oleh Amerika Syarikat dan juga oleh British. Saya dulu pun tanya bapa saya, apabila perang tahun 67, bapa saya telah berusia 34 tahun. Saya ingat lagi perbualan kami sebelum hari-hari bapa saya meninggal. Saya kata pada perang tahun 67, apa komen orang-orang di Malaysia? Bapa saya dah baca akhbar. Tahun 1967 dia berusia 34 tahun. Dalam satu perbualan di Shah Alam, bapa saya kata pada waktu itu orang-orang Islam di Malaysia ni pun menyalahkan juga orang Arab kerana orang Arab berperang tanpa memiliki persediaan. Dan sebahagian yang lain pula tak tahu berita. Bagi mereka yang membaca akhbar, kerana bapa saya seorang pencinta akhbar utusan Malaysia, dia tahu banyak perkara. Jadi dia kata sebahagian daripada mereka menyalahkan kerana serangan tu dibuat secara terburu-buru. Berarti sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham tentang 200 peluru berpandu berpeledak tinggi, ini adalah kepala berpeledak tinggi yang mencapai persamaan dengan 5,000 peluru berpandu berpeledak nuklear tinggi yang dimiliki oleh Amerika dan 7,000 peluru nuklear berpeledak tinggi yang dimiliki oleh Rusia. Dengan keadaan 200 peluru berpandu berteknologi nuklear ni menjadikan sebarang bentuk pergerakan nak menuju ke Israel, pelurunya akan sampai ke semua tempat. Israel boleh menembak Mekah dan Madinah. Ini yang menjadi pertimbangan Arab Saudi dalam geoperang. Ini dah masuk geopolitik, geoekonomi, saya bawa dulu geoperang. Berarti dengan upaya Israel memiliki daripada 200 tu 68 dikatakan mampu mencapai 2,000 km. Berarti cukup untuk memusnahkan Mekah dan Madinah. Dan peluru berpandu ini semua akan dilancarkan daripada pelantar darat yang ada di Israel. Dan sekiranya Israel mendapat bantuan Amerika, Amerika boleh membawa 10 lagi kapal ke perairan Mediterranean. Kerana ketika perang ni bermula, Amerika telah menghantar USS Gerald Ford. Bukan sahaja kerana Amerika ingin menunjukkan perlindungan dia kepada Israel, tetapi juga memberitahu bahawa dia bersedia dengan lebih 60 buah jet dan sebuah kapal yang memiliki 12 peluru berpandu yang boleh dihalakan ke mana-mana dan pada waktu itu diberi amaran kepada Iran. Ini berlaku pada minggu pertama perang 7 Oktober. 11 Oktober USS Gerald Ford telah sampai di sana. Berarti kita sedang bukan melihat combat dalam filem Lieutenant Adnan ataupun combat dalam filem-filem biasa. Kita sedang melihat combat yang tak terbayangkan kerana tak pernah difilmkan tentang letupan senjata nuklear moden. Yang mana saya bagi tahu pada saudara, untuk tentera Islam menggerakkan angkatan dia daripada Saudi, dia gerak saja daripada Saudi, belum pun keluar daripada sempadan Saudi masuk ke Jordan. Nuklear ni dah boleh sampai ke 4 bandar utama kalaulah Israel ingin menunjukkan dia mampu memusnahkan semua perkara dalam sekelip mata. Berarti Mekah, Madinah, Riyadh dan Jeddah akan menjadi sasaran utama. Kerana orang tak tahu tentang perkara bersifat persenjataan yang katanya bukan lagi tentang kombat darat, tentang apa yang dikatakan Israel boleh menekan butang. Kerana advantage kepada mereka adalah 200 peledak nuklear yang mereka ada, dan dengan tentulah dengan bantuan teknologi yang diberikan oleh Amerika, kerana Amerika adalah negara pelopor bagi penggunaan senjata nuklear. Apa yang menjadikan negara Arab tidak menyerang adalah kerana kedudukan mereka bukan nanti tenteranya gugur di sempadan, tetapi 200 peluru berpandu berteknologi tinggi dengan peledak nuklear yang besar mampu memusnahkan semua kota Islam, sama ada daripada Tunisia, Alger di Algeria, memusnahkan Alexandria dan juga Kahirah yang berada di Mesir. Untuk memusnahkan 3 negara ni, Israel hanya perlukan 6 daripada 200 peluru berpandu dia. Dan untuk memusnahkan Arab Saudi, Israel hanya perlu melancarkan 4 peluru berpandu kuasa nuklear. Jadi saudara bayangkan 200 peluru berpandu. Sebagai gambaran, jangan terikat pada gambar perang lama yang saudara tonton dalam filem, lepas tu saudara nak suruh orang Arab buat reality filem dengan bergerak beramai-ramai, berbondong-bondong naik motosikal macam mana dalam akaun TikTok tu. Dia tak akan
mungkin berlaku di situ. Saudara bayangkanlah, pilihlah sekarang 100 bandar terbesar daripada kalangan 26 buah negara Islam yang ada di Asia Barat. Pilih 100 cukup. Dan saudara kalkulate dalam setiap bandar itu berapa ramai orang Islam yang ada. Dan saudara buat perkiraan bagaimana nuklear yang ada ni kalau ditembak ke 100 bandar yang ada dengan tak satu pun negara Islam memiliki penangkis peluru berpandu berteknologi nuklear yang dimiliki oleh Israel. Berarti perang tahun 67-73 dengan persediaan dan juga bagaimana negara-negara Arab tidak mengambil langkah ekstrim untuk berperang adalah bukan kerana nyawa tenteranya, tapi nyawa keseluruhan negara tersebut akan musnah. Bila perang ni berlaku, tuan-tuan akan kata, sekarang katalah kita tak berjihad, negara-negara Arab takut. Bila berlaku perang, tuan-tuan akan pindah pula. Inilah tak belajar daripada perang Uhud. Nabi dah katakan bersedia, jangan terburu-buru. Saudara akan kata orang-orang Arab ni tak belajar daripada perang Khandaq dengan strategi Salman Al-Farisi. Kerana kita sentiasa ada logik, kita tak ada mantik, iaitu keabsahan ataupun apa yang dipanggil sebagai benda yang boleh mensahihkan logik kita itu sebagai wajar dilakukan. Logik perang tak akan berlaku kerana kemusnahan pada seluruh dunia Islam boleh dilancarkan daripada Israel. Kalau kita faham benda ni, kita tahu memerangi Israel bererti mengisytiharkan satu lagi perang. Kalau sempat kita perang, kerana Islam tak boleh melancarkan peluru berpandu jarak jauh kecuali daripada Iran, kerana Iran saja memiliki peluru pandu 1,500 km. Berarti perang yang kita bayangkan ni bukanlah perang yang kita tengok dalam filem. Combat yang di mana kita masuk tempur seperti mana orang Israel sedang menyerang orang Gaza. Israel menyerang orang Gaza sebagai satu pembunuhan etnik menentang kumpulan orang yang tidak bersenjata. Kalau perang ini berlaku perluasan, dia akan berubah menjadi perang nuklear. Saya jelaskan ni supaya saudara faham, untuk saudara lihat perbezaan perang tahun 67 dan tahun 73 berubah apabila bermula tahun 1984. Israel memajukan teknologi nuklear. Bila Israel memajukan teknologi nuklear dan kemudian dia menerima banyak bantuan, maka hari ini Israel ada 200 peluru berpandu nuklear yang cukup untuk memusnahkan, saya tak kata apa, senaraikanlah daripada bandar di Yaman, Houthi dan Hadramaut masuk ke Oman, saudara aturlah sampai Mekah, Madinah, Riyadh dan juga Jeddah. Kalaulah Arab Saudi yang nak dicagarkan sebagai perang, sampailah kepada Doha. Kalaulah Qatar nak dicagarkan sebagai senjata perang, sampailah juga kepada UAE. Kalau UAE nak dijadikan cagaran perang, akan sampai lebih mudah sampai ke Kairah dan juga Alexandria, dua bandar besar Mesir, kalau Mesir nak dicagarkan sebagai padang perang. Ini yang menjadi perkiraan utama tentang kenapa perang ini tidak berlaku, kerana belum sampai tentera Islam ke sempadan Israel. Lebih dulu akan sampai peluru berpandu berpeledak nuklear yang akan dilancarkan oleh Israel ke atas negara Islam. Jadi ramai orang fikir perang ni akan jadi mudah seperti mana mereka membayangkan ini adalah combat 70-an. Mereka akan membayangkan ini adalah seperti mana combat biasa Amerika menyerang Iraq pada tahun 2003. Yang saya jelaskan kepada tuan-tuan, perhitungan yang paling besar adalah kemusnahan yang akan dialami oleh negara Islam sebelum pun tentera Islam pergi untuk melakukan serangan.